Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق والخير الكريم. اللهم علمنا ما جهلنا اللهم علمنا ما جهلنا اللهم علمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وانت ارحم الراحمين. أما بعد. Segala puji syukur kepada Allah SWT yang mengumpulkan kita pada hari yang mulia ni, pada tempat yang mulia di surau. Berbanding kita dengan orang yang duduk tempat lain masa ni kan, orang duduk masjid surau ni, tambah pula untuk belajar zakara ilmu. Semoga Allah Ta'ala mudahkan jalan ke syurga dia. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, mana jalan tu untuk belajar ilmu, mengajar ilmu, Allah SWT akan mudahkan jalan dia menuju syurga. Antara kunci jugalah syurga Allah Ta'ala ni, iaitu dengan kita ada beramal dengan ahli ilmu lah. Tapi di samping di sana dia ada satu jenis penyakit juga, iaitu penyakit iaitu orang perasan. Perasan mana? Perasan benda yang dia buat tu dah kena. Jadi syaitan dia hias seorang tu dengan rasa betul dah dia buat. Jadi bila seorang tu, bila dia dah rasa betul, tak ada lah rasa dia nak belajar lagi. Pasal dia dah rasa dia dah buat betul kan. Jadi sebenarnya tu dia syaitan duduk bubur dalam hati dia tu perasan tu. Supaya apa? Yang syaitan nak ni supaya dia jangan buat jangan dengan belajar. Supaya buat dengan tak belajar lah. Bila buat dengan tak belajar, mudah dia game lah, masuk dalam game dia. Seorang dia tak tahu sah ke batal, duduk bawah jadi dia punya game dia lah kan, macam bola dia, sepak sana sepak sini. Jadi Alhamdulillah Allah SWT pilih kita lah. Semoga Allah Ta'ala masukkan kita dalam hadiah tu lah, orang yang dimudahkan untuk menuju syurga yang dia redha. Dan kita saya muka surat 9 ni. Mana ada ni Rumi saya satu ada. Okey kat mana? Ana dia mana? Faslun. Nombor 5 benda apa? Mengetahui akan air, akan keadaan air yang oh ya, situ dah. Oh okey. Kita dah masuk kepada faslun. Faslun bermula syarat wuduk itu dan mandi itu 12 perkara. Pertamanya Islam, keduanya memayyiz, ketiganya mengetahui akan kaifiat keduanya, dan keempat dengan air yang mutlak. Kita cara dulu tu air mutlak kan? Ya betul. Dan kelimanya mengetahui akan keadaan air itu mutlak. Yang kelima, dia sampai air itu mutlak, dan kita pula kena tahu yang air itu keadaan dia itu mutlak. Itu bila nak tahu keadaan dia mutlak macam mana? Itu yang kita kena belajar tu. Kalau kita dah belajar, kita tahu mutlak. Kalau kita tanya seorang tu, boleh tak basuh ambil basuh kucing, basuh berak dengan airnya, boleh tak? Kalau dia main akal dia, apa bersih dia kan airnya.
Pasal dia tak tahu takrif air kan, tak tahu takrif air mutlak. Bila tak tahu takrif air mutlak ni, mudah kena game dengan air-air yang lain lah. Jadi kita dah beritahu itu air mutlak ni, iaitu mutlak. Kenapa mutlak? Mutlak ni dia lepas daripada kait. Dia tidak ada kait yang lazim. Itu nama air mutlak. Kait yang lazim macam mana? Macam air teh, air nyoh, air kopi, air sirap. Itu kan kait lazim. Kait lazim ni macam mana? Kalau air sirap, kita bubuh dalam koloh pun tetap nama dia air sirap juga. Betul? Kalau kita bubuh dalam cawan, air sirap juga. Bubuh dalam plastik, air sirap juga. Bubuh dalam botol, air sirap juga. Itu dipanggil kait yang lazim. Maknanya air sirap. Kait tu maknanya tak lepas. Berbeza dengan kait yang tak lazim. Kait yang tak lazim macam mana? Macam air perigi. Masa dia duduk dalam perigi, memang kita nama air perigi. Jadi kalau kita bubuh dalam cawan, tak nama air perigi lah. Kalau kita bubuh dalam plastik, tak nama air perigi lah. Itu maknanya kait yang tidak lazim. Kait tu maknanya dia berubah Mengikut keadaan dia lah. Kalau kait lazim, tak berubah. Bubuh dalam kolah pun orang panggil air teh. Orang tak panggil air kolah. Orang tak panggil air sirap tu. Betul? Tu kait tak lazim. Mutlak ni maknanya dia lepas daripada kait lah. Itu makna mutlak. Mutlak ni lepas daripada kait, tidak berkait. Makna mutlak tu lepas. Mutlak kan. Bahasa Arab lah mutlak ni maknanya lepas. Dia tidak kait. Lawan dia tu kait. Air hujan tak apalah, air hujan. Jadi kita bubuh dalam cawan, orang tak panggil air hujan lah. Macam tu. Sebab dia kait tak lazim lah tu. Air laut. Jadi kita bubuh tu, dia dah tak nama air laut lah. Panggil air kolah pula dah. Boleh nampak sikit. Boleh nampak. Tu kait air mutlak ni, dia lawan dia tu air berkait. Air muqayyad lah, kita panggil air muqayyad. Mutlak lawan dia muqayyad, yang berkait. Macam takbir raya lah. Takbir raya kan dia ada takbir mutlak, takbir muqayyad. Sebab apa nama takbir mutlak? Pasal dia tak terikat dengan keadaan. Macam muqayyad diikat dengan lepas sembahyang. Baru sunat tadi. Kan? Macam mutlak lepas, dia tak terikat. Mau naik bisikal pun kena takbir, mau naik kereta pun kena takbir, mau jalan kaki pun takbir, naik ke batu naik semua keadaan kena takbir. Itu dia tak kait. Tapi kalau takbir muqayyad, lepas sembahyang je. Masa tengah jalan tak sunat dah takbir. Tu. Dan nak nampakkan mutlak dengan muqayyad tu. Lepas tak lepas? Gitu jugalah air. Maknanya kalau orang cakap mutlak, dia tidak kait maknanya. Itu istilah lah, istilah nama. Maknanya air tu pun kita nak kena tahu keadaan dia mutlak. Mutlak, air yang mutlak ni dia daripada tujuh sumber lah. Air laut, air sungai, air perigi, mata air hujan, air salji, air tujuh air kan. Air apa lagi? Air zam-zam mutlak lah. Okey. Air mineral mutlak lah. Tapi kait dia tu kait macam kait lazim tak? Okay. Kalau kita bubuh dalam gelas pun pakai air mineral tu. Tapi dia tak bukan kait lazim tu kan. Jadi kita buat air teh, dia jadi air teh lah. Buat kopi ada kopi. Dia bubuh, dia tak kait kan. Kita tahu air tu air mutlak kan. Air mutlak ni bagi daripada tujuh sumber tu lah. Kalau air hujan, turun air hujan daripada madu macam mana? Mutlak juga. Air hujan turun madu. Pasal
Dia daripada sumber yang tidak ada campuran benda. Lain kan kalau kita tembok mandu, jatuh jadi itu tak boleh lah kan. Kan? Cuma bila kita ambil dalam biasa kalau dekat pula dengan sabun, dekat pula dengan sabun, jaga mulut. Takut sabun jatuh jadi air sabun, dia tak jadi air ni dah, dia tak ada macam tu. Kalau zaman ni lah, zaman tu kan tak ada shower, mandi shower ni tak ada isu lah benda tu. Cuma kalau kita ambil wuduk, pastikan tak ada bedak lah di muka ni. Bedak macam mana? Kalau ada satu benda, jadi kita ambil, dia berubah air tu. Dia dah tak jadi air mutlak lah, jadi air bedak pula. Jaga mulut. Yang tu nak kena ni sikit lah. Orang perempuan yang ada make up apa semua kan, nak pastikan buang tu dulu lah. Supaya kalau kita ambil lagi, kalau kita dah sini tak apa lagi, dah. Lepas tu dia tanggal masa kita merata tu, dia tak jadi yang mutlak dah. Tu nak kena berarti baik. Melainkan kalau kita peluh tak apalah benda yang daripada kita kan, bukan daripada luar. Make up apa semua masuk lah. Anda tengok lah kan? Itu yang masuk dalam merubah air mutlak. Kalau air yang memang dia mengalir tu, dia kena akar kayu, akar benda yang daripada tempat asal dia tu, dia merubah, itu tak boleh. Kalau bau kayu kan, jadi air kayu. Tapi kalau air seluk tu tak apa, pasal tempat memang daripada dia tu tak apa. Itulah sedikit. Kita dah pakai air rumah ni, mungkin tak ada isu sangat. Okey. Keenamnya, ketiadaan sesuatu yang menegah akan sampai air kepada anggota keduanya. Ketiadaan sesuatu yang menegah akan sampai air kepada anggota keduanya. Macam bedak lah tadi. Dia punya maksud dia macam bedak lah tadi. Apa tu? Yang keenam tadi. Yang keenam ni dia umum lah. Yang umum. Kalau lah selumbar yang besar kan, macam selumbar yang besar, kalau kita cabut dia berlubang, itu kita kena cabut. Lagi kalau selumbar tu, kalau kita cabut dia tak berlubang, itu tak apa. Ataupun dia tenggelam dalam, tak apa. Dia yang nak tu kulit je. Dia nak kulit. Kalau tattoo dia menegah ni, menegah air tattoo. Ya. Tattoo tahu daripada bahan mana dia buat. Ada yang daripada dakwat tu, menegah air. Tapi ada satu lagi, dia buat daripada pokok daun. Pokok daun tu dia bakar, dia boleh jadi dakwat. Budak buat dalam penjara buat tu lah. Dalam penjara mana ada dakwat. Kan ramai budak-budak keluar penjara kan buat tattoo. Betul? Kalau benda tu dia tak menegah air, cuma haram perbuatan tu je lah. Cuma haram perbuatan tu. Pasal lagi satu, kalau dia duduk dalam kulit lagi tak ada masalah. Kalau duduk dalam kulit, dia yang tak bolehnya menegah daripada kena kulit. Kalau duduk dalam kulit tak apa. Dia yang masuk sini iaitu macam sisik, cat, tu liquid lah, benda yang kalau kita kuping benda kuping. Tapi yang saya muskil tu lagi sikit, yang masa mundi tu lagi. Mundi ni kenapa tu? Tapi kita betul-betul taklid pada fatwa pasal air ketingkat, dia buat kajian betul. Tapi rupanya lepas pada tu dia macam ada macam kuping sikit La ilaha illallah. Padahal kita ingat dia orang fatwa ni, dia buat kajian, dia selidik apa semua, tapi tak tahu. Saya sama sehari je masuk. Sama sehari je masuk. Kat sabun dengan petrol. Tak tanggal. Enggak. Ya. Kita dah Kalau tak angin.
Tak sangka orang Gabor benda pelorok campur lima nipis pun ada. Petro je kan. Sangka. Petro. Itu yalah. Allah. Masa tu siapa yang dia menteri agama? Tahu tu. Susu tak? Oh, macam susu tu lah. Agak dia ni lah, dia betul lah. Memang dia bukan dia agenda dia. Jaga juga masih dulu. Kan? Itu benda yang menegah sampai kepada anggota keduanya. Macam sabun tadi, macam bedok tadi, dia bukan menegah air, tapi dia merubah air. Dia merubah air daripada air mutlak kepada air bedok tadi. Tambah pula bedok sejuk. Bedok sejuk Lagi kan malam-malam. Jadi kalau orang yang memang dia bukan bergelumang dengan kerja tu lah, kalau dia memang kerja ngecat, yang memang dia cari makan waktu, kalau ada sikit-sikit tu, dia yang tak bolehnya memang kita niat kita tak berkena kan. Walaupun satu titik, walaupun satu bulu roma ni kita kata tak berkena kan. Walaupun satu bulu roma. Tapi kalau dah macam memang dah dia dah perhati betul-betul kan, memang dah macam orang menaga ikan kena pula sisik-sisik seluar kuning kan kadang-kadang. Dia ada jalan yang kata dimaafkan lah. Kalau dah dia bersungguh-sungguh lah puan, dia dah bersungguh-sungguh. Lepas tu kalau yang dalam kuku ni berbahaya lah. Dia masuk dalam anggota zahir kan, ni nampak ni kan. Tu kalau seberapa boleh, memang pendapat yang kuat memang kena buang juga lah. Dan ada yang kaulnya tu, kalau benda tu asal daripada daki kita, daki kan, bukan mari daripada nasi, bukan mari daripada benda asing. Kalau benda yang memang daripada tubuh kita, tu ada jalan yang dimaafkan. Yang pasang inai Inai dia tak boleh air. Macam dakwat pen kan, dakwat marker kan, dia tak boleh air tu. Cuma dia ada colour sikit lah, ada colour. Faham? Itu kalau orang yang ni lah, orang yang memang macam orang kerja gang kasut kan, gang kasut kan, dia dah habis jam ni, tambah pula gang cat gajah. Lagilah kalau kena kan, yalah masuk dalam akhtana kan. Wala tu'akhizna in nasina aw akhtana, kalau kami tersalah. Bila dia dah bersungguh-sungguh lah puan. Sebaya nanti kalau dia main ambil wuduk 3 kali semayang, lepas tu ambil wuduk pula semayang pula, jadi lama-lama takut dia jadi nyumpang. Jadi dia jadi jadi semayang ni satu benda yang bukan menyeronokkan lah bagi dia. Semayang ni benda jadi beban kan. Macam agama tak mau juga gitu. Itu yang ada hadis suruh yasiru wala tu'asiru kan, mudah. Tapi jangan pun mudah kan. Tapi jangan beratkan sampai orang jadi benci pada agama kan. Sampai gitu. Ketujuhnya, hendaklah mengalir air atas anggota yang dibasuhkan dia. Yang ketujuh, benda makna dia tu, hendaklah mengalir air atas anggota yang dibasuhkan dia. Maknanya kalau anggota basuh, berapa anggota basuh? Anggota basuh ada berapa dia? Anggota basuh ada berapa? Berapa? Dia kira 1, 2. Kira 2. Bagi kaki 1, 2 gitu. Jadi kira anggota 1 je lah. Mana muka lah, muka, lepas tu tangan, kaki. Itulah anggota basuh. Jadi anggota basuh dia tak boleh sapu lah, dia kena mengalir.
Kalau kita pakai spray, pastikan kita spray sampai mengalir lah. Jangan spray tak mengalir ataupun kita. Tapi kalau kita takung air, dia mengalir tak apa. Dia taburnya leset. Kita spray ke ni, kita leset. Itu maknanya dia tak mengalir lah, bukan mengalir. Dia panggil menyapu lah. Dia anggota sapu satu lah kepala. Itu anggota sapu. Yang tu tak apa. Kalau kita tak mengalir air pun, maknanya kalau kita letak pun boleh. Ataupun kalau kita nak basuh pun hasil juga lah. Kalau kita basuh hasil juga. Kalau anggota yang sapu, kalau basuh hasil juga. Boleh? Dia kena mengalir kan? Dia kena mengalir. Faham tak mengalir tak? Dia jangan, maknanya beza dia dengan petak lah. Petak ni petak ni macam sapu kan. Sebab dia anggota basuh, dia bukan anggota sapu. Kalau anggota sapu tak apa. Boleh beza tu? Boleh tak? Kalau spray pastikan dia mengalir. Ataupun kita takung air kan. Takung kan bagi mengalir, baru. Kedelapannya ketiadaan sesuatu yang menafi ia akan wuduk dan mandi, iaitu haid dan nifas. Ada satu yang menegak daripada wuduk tu. Benda yang wuduk tak jadi juga. Pasal dia ada benda yang menegak. Dia menegak batin lah ni. Bukan menegak macam Zahir tadi tu. Tadi menegak Zahir tadi tu. Menegak ada sisik, ada cat, ada liquid, ada menegak. Ni menegak batin lah. Menegak batin. Menegak batin macam mana? Menegak batin itulah. Maknanya benda yang menegak daripada sah wuduk tu, iaitu dia haid dan dia nifas. Orang haid mana sah ambil wuduk? Orang nifas mana sah ambil wuduk? Asal lagi dia tak sah daripada niat lagi. Dia tak sah daripada niat lagi. Kalau dia niat bermain-main tu, tu ada masalah sikit kan. Yang lain daripada tu tak apa. Kalau junub, sah ambil wuduk. Orang junub sah ambil wuduk. Dan memang sunat dia ambil wuduk. Berjunub, orang berjunub kan. Dia bukan menafi sah niat tu. Orang haid boleh menghafal? Orang haid boleh menghafal? Itu ada satu jalan tu boleh lah. Ada satu jalan tu. Dengan apa? Satu, dia bukan niat Quran, dia niat zikir. Dia bukan niat Quran, dia niat zikir. Dan ada satu mazhab juga lah. Ada mazhab yang membolehkan jikalau dia hafizah. Jikalau dia hafizah, dia nak mengingat hafalan dia. Dia boleh pegang Quran? Pegang Quran tak boleh? Pegang tak boleh. Mazhab kita tak boleh. Walaupun yang tafsir? Yang tafsir, kalau dia pegang, yang bukan Dia nak ngapal tapi kita boleh pegang Quran. Kalau dia pegang tafsir dia boleh? Dia kena tafsir tu banyak daripada ayat Quran. Tafsir tu banyak daripada ayat Quran, bolehlah dia tanggung. Tapi kalau Quran banyak daripada tafsiran tu, macam Alhamdulillahirabbil alamin, puji, maknanya banyak Quran daripada tu dia. Kalau Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu banyak tafsir daripada Quran. Kalau banyak tafsir daripada ayat Quran, banyak tulisan lain daripada ayat Quran, itu dibolehkan. Dia yang tak bolehnya dia menanggung lah. Kalau yang Quran yang ni lah, yang keseluruhannya ayat Quran. Kalau bercampur tak apa. Mana kena ambil wuduk juga lah dia? Tak boleh ambil wuduk lah. Tak lah. Kalau dia ambil wuduk pun tak sah. Pasal dia ada benda yang menafi akan wuduk. Dia menafi akan wuduk. Dia orang yang mustahadah ni, orang yang haid ni, dia boleh niat yang lain
Melainkan niat akad hadas dan bersuci daripada hadas. Yang tu dia tak boleh. Akad hadas tak jadi juga hadas, dan memang dia berhadas. Dia memang berhadas. Dan kalau dia niat bersuci pun tak jadi juga. Dia tak suci. Yang lain boleh lah dia niat. Tak. Dia niat Quran tu zikir. Boleh. Sebab nak jadi Quran ni dia kena niat je tu. Jadi kita baca bismillah, kita niat benda. Kalau kita niat zikir, zikir lah. Kalau kita niat Quran, jadi Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, kita niat benda. Kita niat Quran, jadi Quran. Kita niat zikir, jadi zikir. Betul? Sebab tu orang nak tegur imam kata salah baca lah. Dia kena niat Quran. Dia tak boleh niat tegur. Niat tegur batal sembahyang ni. Dia tak boleh niat tegur. Dia kena niat baca Quran ataupun niat zikir, boleh. Pasal Al-Quran, bila kita sembahyang, kita dah putus hubungan dengan makhluk. Kita dah ada dengan Allah. Jadi bila kita ada buat hubungan lagi dengan makhluk, itu yang problem. Masalah di situ. Itu pun nak kena niat juga, nak kena belanja juga. Lepas tu nak tegur ni, mesti imam tu diam baru dia boleh tu. Jangan imam tu duduk baca lagi, kita duduk tegur. Kan imam dia lekat kan. Dia nak macam Huwallazi la ilaha illahu Huwallazi Allah. Dia tengah baca lagi, kita pergi tegur. Jangan. Biar dia diam dulu, baru kita tegur. Nak belajar juga, nak tegur. Kalau tidak kita menyarukan dia. Dia dah lah tengok nak ingatkan hafalan dia tu. Kita pula pergi masuk pula, pergi potong dia. Jadi biar dia senyap dulu. Tu maknanya dia ada syarat kepada, kalau ada orang tahu, bantulah, gitulah. Kalau tak ada orang tahu juga, dia boleh rokok. Rokok je lah. Kalau dah baca banyak. Kalau dah baca banyak, rokok je lah. Dia sekurang-kurangnya 3 ayat lah yang paling minimal lah. Tapi kalau nak baca 1 ayat yang boleh je kalau dia kalau dia nak rokok. Kalau dia tak baca surah pun nak rokok boleh je. Contoh lah kan. Cuma tak dapat fadilat baca surah lah. Boleh gitu, boleh. Maknanya kalau ada orang perempuan, maknanya dia kalau dia niat keadaan tak boleh. Dia niat wuduk pun tak boleh. Dia niat bersuci daripada hadas pun tak jadi juga. Pasal dia dah sendiri berhadas. Yang kesembilannya, ketiadaan mempaling akan niat bagi yang lain daripada keduanya. Seperti niat tabarruk semata-mata. Situ dia tulis benda tabarruk juga. Tabarruk juga. Tabarruk benda mana dia? Dia ambil daripada baroda. Baroda ni sejuk. Kerana niat bersejuk-sejuk lah. Dia bukan niat wudu. Dia niat panas muka tengah hari. Nak sejuk sikit, bagi sejuk sikit. Dia bukan niat wudu. Itu dia masuk dalam mempalingkan niat. Memalingkan niat. Ataupun muka dia berdebu kan. Dia rasa tak selesa buang. Dia rasa macam dia macam angkat wudu, tapi tak, dia buang debu tu. Dia nak buang debu. Itu masuk dalam mempalingkan niat. Memalingkan niat. Jangan gitulah. Maknanya kita ambil ni memang niat wudu. Bukan niat kerana nak bersejuk-sejuk. Bukan kerana niat nak buang debu. Bukan kerana nak yang selain daripada niat wudu lah. Yang tu masuk dalam memalingkan niat. Boleh ke? Kita ambil wuduk dalam masa yang sama, kita nak sejukkan muka. Tu paling niat kan? Tak apa. Wuduk. Itu memang niat untuk wuduk. Itu memang niat untuk wuduk lah. Cuma bila dah wuduk tu tak payah niat lah untuk bersejuk kan. Dia auto je masuk dalam tu. Dia auto je kan. Tak payah niat benda tu. Niat yang pertama je lah. Macam orang mengajar gini, kalau dia niat duit, rugi lah. Pasal benda tu auto je. Tak niat pun kan bagi. Contoh kan. Jadi kalau dia niat, rugi lah dia.
tak dapat pahala mengajar tu. Kalau tak bercerdik tu dia niat nak ke duit kan. Benda tu tak yang niat kan. Baca je, lepas tu bagi, bukan kita minta kan. Boleh gitu. Ke-10nya, bahawa melebih ia akan basuh daripada qadar yang wajibnya, kerana hendak merata akan basuhnya. Hendaklah macam hak wuduk mana muka, hak wuduk. Ialah tempat yang normal, orang normal dia tumbuh rambut. Itu daripada muka yang paling atas. Kalau yang daripada bawah ni tulang dagu ni. Kalau yang daripada ni telinga dia masuk ni. Kali kiri sepadan telinga ni lah. Tapi mana nak dapat jaga sepadan ni saja, melainkan kena melebih juga. Kena melebih juga. Itu dia panggil ghurrah muhajjal. Yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam nanti akhirat nanti dikenal umat dia dengan bercahaya anggota wuduk. Ghurrah muhajjalun ni berapa? Ghurrah ni mana dia melebihkan basuhan hingga sampai sini pun bau pun tak apa. Sunat boleh juga melebih sampai sini. Kalau ikut had sampai ni marofek ni, sampai pergelangan ni, sampai pergelangan ke bawah ni. Betul? Tapi mana nak dapat pergelangan ni, melainkan kena lebih. Jadi melebih tu sampai hak mana? Sampai ke bahu pun tak apa. Ni nanti baginda sallallahu alaihi wasallam kenal umat dia. Ketika dia tanya kan, macam mana mu boleh kenal umat? Siti Aisyah tanya kan, macam mana ya Rasulullah nak kenal umatmu nanti? Kan ramai umat Nabi Nuh ada, Nabi Adam ada, Nabi Musa ada, macam mana nak kenal? Umat aku ni dikenal dengan bekasan anggota wuduk. Dia nanti bercahaya lah. Hari ni konsert pun dia ada buat cahaya gitu. Konsert dia buat cahaya mana? Kan dia pegang telefon kan. Dia kena halo. Dia buat cahaya. Tu mana nampak cahaya. Ya dia hari ni dia tiru kan. Tak tahu. Dia support lah. Dia support penyanyi. Dia buat cahaya gitu. Dia cahaya telefon lah. Dulu zaman tak ada telefon dulu pakai torchlight, pakai benda kan. Pakai lilin. Itu maknanya nanti dikenal umat baginda sallallahu alaihi wasallam nanti bekas anggota wuduk lah. Jadi kalau lebih basuh tu lebihlah bercahaya dia tu. Ghurrah tu maknanya dia ghurrah tu melebihkan basuhan pada tangan. Muhajjalun ni melebihkan basuhan pada kaki. Lebih basuh pada kaki sampai ke lutut pun boleh. Boleh sampai ke lutut pun boleh. Hak dia. Boleh lebih sampai situ lah. Jangan pergi basuh kalau ikut memang ila Ka'bain. Ila Ka'bain mana sampai pukul lali je. Pukul lali bukan sampai pukul lali, berserta pukul lali kan. Bukan macam aurat. Aurat ni antara pusat dengan lutut tu antara je. Pusat bawah tu. Tapi mana nak tutup pusat, melainkan kena atas pada pusat. Kalau tutup pusat saja tak sempurna. Itu yang masuk dalam kaedah Imam Syafi'i buat tu, la yatimul wajhi illa yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Tidak sempurna kewajipan tu melainkan dengannya, dan dengannya tu pun wajib juga. Boleh faham? Maknanya kalau lutut sebenarnya bawah ni je yang wajibnya. Lutut bukan aurat. Lutut bukan aurat. Tapi mana nak tutup antara saja, melainkan kena tutup lutut juga yang atas. Kena tutup bawah juga. Pusat gitu juga. Pusat tu bukan anggota aurat. Maknanya kalau dia diri saja pakai seluar 3 suku tu sampai betul lutut tu sampai sini dia tak buka aurat lah nama dia. Boleh faham tak boleh faham? Kalau pusat gitu juga, kalau dia tutup pusat ni betul, ni pusat lah, ni pusat dia tutup betul ni. Dia tak dengan dia tak rokok lah, dengan dia tak sujud. Kalau dia sujud memang nampak lah.
lah, memang dia tertarik lah. Kalau gitu dia tak panggil aurat juga. Tapi mana nak sempurna, melainkan kena pusat, kena atas lah. Betul. Itu yang tidak sempurna wajib, melainkan dengan dia, dengan melebihkan tu. Yang melebih tu wajib juga. Itu kaedah Imam Syafi'i. La yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Tidak sempurna kewajipan tu melainkan dengan yang melebih tu. Jadi melebihkan tu wajib juga. Boleh faham tak? Boleh faham? Tapi anggota wuduk ni kalau sebut ilal ka'bain, maknanya berserta dengan ka'bain. Berserta dengan ka'bain, bukan antara. Kalau ilal marafiq maknanya sampai pergelangan. Bukan sampai pergelangan, berserta dengan pergelangan. Itu beza anggota wuduk dengan yang ibadat daripada yang aurat tadi lah. Boleh faham tak? Boleh faham? Jadi mulanya kita lebihkan lah. Lebih sampai ke bahu kalau boleh. Tapi jangan pula jadi setengah tu dia ambil wuduk tu gini akak kain sampai nampak wuduk. Tu aurat tu. Kan ada pocik-pocik banyak lah, pocik-pocik kan. Naik motor gitu orang selok. Atau ada lutut. Kalau saya kat madrasah dulu, budak-budak Sony ya tegur, cik aurat tu, cik aurat tu. Jangan pula ambil wuduk gitu. Gitu dia punya akad. Sampai cuma tak nampak ni gayut ni. Gitu. Jagalah juga aurat tu. Maknanya seberapa boleh kita jaga yang Imam Syafi'i ni lah. Maknanya jaga yang daripada lutut. Kan? Jangan nampakkan aurat tu. Bagaimana kita ni orang prihatin lah, nampak orang jaga agama sikit lah. Jangan pula dia tengok macam tak jaga kan, pakai seluar pendek, pakai naik motor berselok sampai nampak kan. Yang gitu lah. Nampak macam kita tak cakna lah dengan hukum hakam ni, nampak tak prihatin kan. Tak. Okey. Boleh tu. Dan kesembilannya bahawa tahqiq dia. Kesebelahnya bahawa tahqiq dia akan suatu yang mendaki ia bagi wuduk dan mandi. Mentahqiqkan bahawa tahqiq ia akan suatu yang menghendaki ia bagi wuduk dan mandi. Ini anggota yang wajib lah. Tak? Anggota yang mana wajib? Macam kita sebut tadi kan, kalau seorang tu dia mandi diri, dia tak kena anggota wajib yang masa dia duduk. Maksudnya dia tak kenal lah anggota yang kena basuh tu. Tak? Anggota yang kena basuh masa mandi tu. Kan kalau kita duduk kan, ada yang benda dia panggil orang panggil benda. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil halaqah. Tempat kerak tahi tu. Tempat kerak tahi tu halaqah kan, halaqah dubur kan. Tu kan kalau kita berdiri kan dia tak keluar. Tu anggota kalau kita duduk dia keluar, tu anggota wajib basuh. Kan. Maksudnya kita kena kenal lah. Kalau yang berkuluk, dia kena leceh kan. Leceh dia kena ni lah. Kena bawa. Itu dia masuk dalam dia mengetahui, dia tahqiq. Mana tahqiq ni tahu sungguh-sungguh. Tahu sungguh-sungguh. Tahqiq ni hak kan. Tahu sungguh-sungguh suatu yang menghendaki ia bagi wuduk dan mandi. Tahu. Beza dengan yang tak tahu lah. Beza dengan yang jahil lah. Yang jahil ni dia tak tahu kan. Dia tak tahu benda apa yang kena basuh, benda apa yang nak kena basuh, dia tak mahu. Dia kena tahqiq. Tahu betul lah benda yang kena basuh. Kedua-belasnya bahawa membasuh ia akan anggota yang bertambah, yang menyerupai dia dengan yang asal. Anggota yang bertambah. Anggota yang bertambah macam mana? Macam kalau jari ada 6. Tak, jari ada 6 macam anggota yang tambah.
Ataupun atas jari dia tu ada ketuat ke kan, ada, tu semua kena basuh. Dia panggil kaki jugalah, tangan gitu juga. Kalau jari ada lebih kan, kalau ada anggota yang bertambah gitulah. Membasuh ia akan anggota yang bertambah yang menyerupai ia dengan yang asalnya. Yang asalnya dia ada 5 je jari. Dan tambah bagi wuduk orang yang mempunyai darurat 3 syarat pula. Ini kan. Dan tambah bagi wuduk daripada yang 12 tadi. Bila orang ni darurat, darurat maknanya dia kepicitkan lah. Dia maknanya terdesak lah. Dia kepayahan. Dia tak boleh nak beramal yang normal. Tak, dia tak boleh beramal yang normal kan. Orang normal ni tak apalah. Dia boleh tak masuk waktu lagi, dia boleh ambil wuduk lah. Tapi beza dengan orang yang darurat. Bila orang yang darurat, orang darurat macam mana? Iaitu orang yang silsil baul. Silsil baul ni orang yang kencing dia tu berdedah. Dia keluar sama kan, keluar setitik contoh. Tapi kalau dia ikut kaedah yang normal, batal lah. Ataupun dia menajiskan lah. Dia panggil orang penajis lah. Tapi itu bagi orang normal. Tapi kalau dia ni dipanggil orang tak normal lah. Orang tak normal dia kena mana? Yang pertamanya mendahulukan istinja dan tahabbus atas wuduk. Yang pertamanya dia kena mendahulukan istinja, maknanya dia kena basuh. Dia kena basuh. Lepas tu dia kena balut lah. Dia kena balut. Dia pakai kondom ke, contoh lah. Lepas tu pakai pampers ke kan. Tapi ni dah buat masuk batu lah. Dia tak boleh di luar batu. Sampai tu pasal dia akan menajiskan bila tak masuk batu lagi. Bila tak masuk batu lagi. Dia penting lah masa kita sakit-sakit besok. Kalau kita darurat kan, pakai beg apa semua ni. Benda gini kan, nak kena belajar ni. Kalau kita tak diuji dengan ni tak apa. Besok kalau kita diuji kat hospital besok, kalau pula kita tak pernah belajar lagilah pula. Itu jam datang abah tak apa. Mu dah semayang 60 tahun dah. Takkanlah mu tak semayang setahun. Allah Ta'ala misalnya kan Allah Ta'ala tu maha pengampun. Dia tipu gitu-gitu. Mana boleh gitu. Mu dah 40 tahun dah, lampu merah tak pernah langgar. Tak pernah langgar lampu merah. Sekali itu umur 51 mungkin langgar lampu merah. Boleh tak kau boleh itu? Saya 50 tahun dah tak langgar lampu merah. Ni baru sekali boleh tak? Tu boleh tu apa tak apa lah, muda 50 tahun. Dia maklumkan. Ada boleh kau begitu? Dia tak bagi pula membawa kereta. Masa mudah ni apa ni, dia ni mabuk. Tapi syaitan dia jalan dia, jarum dia gitulah. Dia datangkan tak apa, Allah Ta'ala tu maha pemurah, maha pengampun. Dia tahu dulu dah lama beribadat. Kamu dalam kesulitan, mu kan payah ni. Tu padahal dia tak belajar, dia jahil kan. Jadi antara benda yang wajib dia kena bila dia orang yang darurat, dia ada cara dia lah. Boleh sikit lagi tak habis ni. Dia kena Istinja maknanya dia kena masuk dan tahabbus. Tahabbus maknanya memelihara. Tadi macam balut tadi kan. Itu masuk dalam memelihara. Keduanya wajib mualak antara istinja dengan tahabbus. Dia tak boleh istinja lepas tu pergi isap rokok dulu. Tak boleh. Istinja lepas tu isap rokok dulu, lepas tu baru nak tahabbus. Tak boleh. Dia kena mualak. Mualak maknanya betul-betul lah. Tak boleh lah gitu. Lepas tu nak minum kopi tu tak boleh. Dia kena
Wajib betul-betul. Mualaf mana dia berhubung lah. Mualaf mana berhubung. Istinja tu terus istahfuz tu. Dan antara tahfuz dan wuduk. Ni tahfuz dan wuduk kena mualaf juga. Dia tak boleh tahfuz, lepas tu lepak lu, sembang lu, tengok baca WhatsApp lu, baru nak ambil betul tak boleh. Boleh faham? Dia kena mualaf. Dan antara wuduk dan semayang tu. Antara wuduk dan semayang. Ni dah masuk atur ni. Tu yang ada dekat bawah kan. Ketiganya dia perbuat sekalian itu dari dia perbuat sekalian itu kemudian daripada masuk waktu semayang. Dia buat semua tu masuk waktu semayang. Dah masuk waktu semayang baru boleh istinja, baru boleh tahafuz, baru boleh wuduk, baru boleh semayang. Nah. Ada soal? Ada soal? Ada soal? Saya ada soal. Dia sil-sil baul. Sisi baul maknanya yang dedah dia punya air kencing. Kalau sil-sil rih, maknanya dedah dia punya angin. Sil-sil rih, angin puk ketuk orang. 1 minit 600 kali. Maknanya dia di luar kebiasaan, luar biasa ni. Ni masuk dalam orang yang luar biasa. Dia bukan orang biasa. Ingat orang luar biasa ni orang yang buat pelik-pelik tau. Ni orang yang penyakit pun ada yang luar biasa. Bagi orang yang pakai beg najis, dia termasuk dalam ni juga ke? Yang beg najis tu jangan dia yang luar dia bagi najis. Dia menempati tempat. Dia menempati tempat. Dia bukan orang normal juga lah. Dia orang luar biasa juga lah. Beg tu menempati tempat kantung. Kantung najis. Kantung najis. So dia orang dia kena ambil wuduk waktu ni lah. Kena ikut ni juga lah. Kalau dia ikut ni, dia kena tahapus. Dia kena jaga ni. Walaupun dia tak bocor tak apa. Walaupun dia tak tu. Walaupun dia tu, dia kena jaga juga. Pasal dia panggil orang luar biasa lah. Dia bukan orang biasa. Dia kena istinja. Dia kena tahapus, bersih daripada tu. Lepas tu memelihara. Lepas tu ambil wuduk. Dan baru dia setiap kali masuk batu. Ya. Lepas tu yang kalau ada yang terlebih itu masuk dalam dimaafkan lah. Itu baru boleh kita mengharapkan rahmat daripada Allah Ta'ala, belas kasihan daripada Allah Ta'ala. Bila kita dah menjaga benda ni, bila ada dah terlebih terkurang, itu yang masuk dimaafkan. Maksudnya kita dah berusaha sehabis usaha lah. Dia tak bohnya dengan tak belajar, lepas tu terus main tak apa, Allah Ta'ala mengampun, jadi masuk jahil tentang ketuhanan lah. Dia jahil tentang sifat rahmat Allah Ta'ala. Dan syahdan, maka tiada sah mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis melainkan dengan air yang mutlak. Ini yang kita cara tadi lah. Yang ni kita sambung ni lah. Ada soalan, kita buka pada soalan je lah. Ada soalan. Boleh gitu kan? Boleh. Boleh nanti azan lah. Kena azan lah. Pasal semayang jemaah ni kalau kita tak azan dia makruh. Makruh. Semayang jemaah tapi tak azan. Makruh. Dia azan ni dia bukan kerana masuk waktu, kerana nak semayang. Ramai orang salah faham, dia ingat masuk waktu azan. Semayang tak lagi, tak. Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam pernah ada ketika dia tinggal bangun dah lewat daripada subuh lah, bangun dah matahari dah naik lah. Ketika tu baginda sallallahu alaihi wasallam maknanya dia berjalan ke tempat lain. Dia kata sini banyak gangguan lah. Dia beransur lebih kurang 1, 2, 3 km. Dia semayang tempat tu. Sebelum semayang tu dia suruh bila azan dulu. Dia suruh bila azan dulu, baru dia semayang. Itu menunjukkan bukan sebab masuk waktu, dia sebab nak semayang tu. Pasal apa?
Dia kata begitu. Pasal ada juga ustaz-ustaz, bila dia lewat sikit ngajar 3 minit lewat pun. Macam tu komat. Mana boleh gitu. Lah, tak berhenti tu. Dia makruh. Kalau kita sembahyang, kita tak azan. Azan lah, benda bukan lama. Kalau qobliyah tak apa lagi, kita boleh buat lepas pada sembahyang fardu, kita boleh lagi buat qobliyah isyak, boleh je. Lah, tapi azan mana boleh? Qada tak lah. Boleh kita qada lepas sembahyang qada azan. Boleh. Kan? Jadi orang dalam hati dia tak ada nilai azan. Jadi dia macam remeh-remeh lah azan. Sedangkan azan ni benda besar. Tak? Masalah orang ni dia meremehkan pahala qobliyah isyak, meremehkan pahala azan. Apa dia gitu? Sedangkan ustaz ni datang, dia patutnya untuk tambahkan amal orang. Daripada yang tak beramal kepada beramal. Itu sepatutnya ustaz. Bukannya hak tak beramal, bagi dia tak beramal belum. Apa tujuan dia mengajar? Ke dia nak ni kau nak salah kau dia kira kau, dia kira tak kira lah mau beramal tak beramal, itu bukan masalah aku. Itu bukan cara pondok lah. Kalau cara madrasah memang dia menambahkan dia kreatifkan lagi orang daripada tak beramal kepada beramal, orang yang beramal salah kepada betul. Itu tujuan macam orang yang dia boleh buat satu pahala, datang dia mengajar tu boleh buat 2-3 pahala. Itu tujuan macam. Bukan hanya orang tu dah buat beramal, kita datang dia tu orang potong pula amal orang. Orang dah buat qobliyah, dia datang tu dia buang semua tu. Mana boleh gitu. Dia tak faham, dia ustaz pun tak faham dia tujuan orang panggil dia mengajar situ. Tak, dia ingat mereka cerita, tengok YouTube boleh. Lah, tengok YouTube lagi sedap lagi, famous ustaz. Ustaz lagi. Ada muzik lagi lah. Itulah setengah-setengah ustaz ni dia dah tak tahu tujuan dia datang. Dia ingat kau dia ikut pada muah. Muah tak mau beramal bukan masalah aku bagi dia. Dia boleh gitu. Kita datang untuk tambah sama orang yang daripada beramal tak betul kepada betul. Bukan sekadar tahu, lepas tu tak beramal. Itu. Boleh gitu kan? Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Surah Al-Mustaqim Al-Sa'am Al-Qadr Al-Sa'am Al-Qadr Al-Mawdum Ya'layhim Al-Amnu